31 Ogos lalu, semua rakyat 18 tahun ke atas mendapat RM100 penghargaan SARA. Lebih 70% telah dibelanjakan dan seperti mana janji, baki SARA yang tidak dibelanjakan menjelang Disember akan diagih semula untuk rakyat, program rakyat miskin. Sukacita diumumkan, kerajaan sekali lagi akan memberikan RM100 SARA kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. Ini akan disalur pada pertengahan Februari yang boleh dimanfaatkan sempena persiapan Ramadan Karim dan sambutan Tahun Baru Cina. Terlalu awal untuk saya ucapkan Sin Nian Bian Pu, Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. SCR SARA 2026 berjumlah RM15 bilion. Peningkatan ini 15 bilion hasil penjimatan yang diarah dari penyasaran subsidi seperti diesel dan RON 95.